idea ni ada yang benas lah Abang Lawyer. Hari tu aku tonton satu podcast daripada Leon Jala dalam Game of Impossible bersama-sama dengan ayah dia Idris Jala. Okay, so Tuan Idris Jala ada cadangkan satu perkara yang sangat bagus, iaitu untuk mana-mana Malaysians dalam video tu dia cakap Khairi KJ dan juga Syarif. Tetapi idenya very basic, iaitu mana-mana Malaysian yang ada platform yang memang famous, dikenali oleh ramai, maybe boleh buat web application untuk kumpul feedback rakyat Malaysia berkenaan dengan dasar-dasar yang kerajaan nak buat di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Okay, I will use AI to make an assessment of the current government, blow by blow into lots of detail, and then you can come out with a very factual and robust assessment of the performance of current government and hold them accountable for it and ask what they're going to do, what each of the government are going to do. Dan contoh yang diberikan oleh Idris Jala, contohnya dah sekiranya ada dasar ataupun undang-undang yang digubah berkenaan dengan education, berkenaan dengan healthcare, berkenaan dengan infrastruktur, sekurang-kurangnya sebelum benda ini dibentangkan secara final dekat peringkat parlimen, kita boleh dapatkan dulu dalam feedback daripada rakyat untuk tengok sama ada rakyat nak atau tak nak perkara ini dibincangkan di peringkat parlimen. Okay, dan sekiranya data ni adalah, sekurang-kurangnya kita boleh pastikan sekiranya lah dasar dan polisi yang kerajaan nak buat ini tidak mendapat mandat daripada rakyat, sekurang-kurangnya kerajaan tak perlu bazir masa, bazir tenaga, bazir duit dan perdebatkan perkara yang rakyat tak nak pun in the first place. Okay, dan imagine this, sekiranya lah memang application data ni memang ada untuk tunjuk apa yang rakyat suka, apa polisi yang rakyat perkenankan, apa polisi yang rakyat tak suka, apa undang-undang yang memberi kesan kepada rakyat, apa undang-undang yang tak memberi kesan kepada rakyat, dan setiap rakyat boleh masuk website ni, ceritakan apa kisah mereka, apa pengalaman mereka, apa pendapat mereka, apa view mereka berkaitan dengan dasar ini. Sekurang-kurangnya data yang dikumpul ni boleh menjadi rujukan lah daripada pihak government tentang apa polisi dan undang-undang yang patut digubah sebenarnya. Dan sekiranya benda ni ada in the first place, kita tahu dah, kita takkan nampak masalah yang sama berlaku seperti masalah dekat dalam SBKK sebelum ni. So bila SBKK diperkenalkan, semua ingat bahawasanya perkara ini diperkenankan oleh rakyat, tetapi bila tu dah dikuat-kuasakan, bila dah ramai rakyat persoalan, it turns out that itu bukanlah hasrat yang rakyat nak daripada kerajaan untuk kerajaan buat. Malah benda tu daripada menjadi mandatory sekarang jadi optional pula hanya dalam masa sebulan saja selepas ia dikuatkuasakan. Ini adalah bukti yang sangat-sangat jelas bahawanya ada setengah-setengah perkara yang kerajaan kini buat adalah bukan daripada mandat rakyat, tetapi daripada pihak-pihak yang bukan majoritinya mendapat kesan kepada perubahan ini. Okey, sekiranya korang juga merasakan idea ni adalah idea yang benas, sila drop komen idea ni ada yang benas lah Abang Lawyer.